tengok di Kedah pada masa yang lepas-lepas dulu, masa pemerintahan PAS tu sendiri, beberapa orang dalam kita sendiri, siapa? Fakhrul Razi, TPJ kot kan. Lepas tu Amiruddin Hamzah. Ini susuk-susuk tubuh yang ada kan. Sampai kan ada seorang tu pun berani dengan tak berani lah tu. Masa tu Kubarotan tu. Tak apalah, nostalgia kita cerita. Lepas tu pula dari segi Mahfuz, dari segi Mek Kepala Paipnya, Datuk Ismail Saleh, mereka ni lah ketika masa tu di Kedah, mereka ni adalah think tank yang orang kata apa, bawa perpecahan. Dan Alhamdulillah pada hari ini mereka bagaikan kupang tembaga yang mana mereka lalu tepi orang pun tak mau salam dengan mereka. Kamu nampak tak maruah mereka tu jatuh lagu mana? Bukan perlu dicaci, dimaki, tapi Allah bagi sendiri. Mana api dah muka-muka ni? Tinggal 2 ekor ni ya, duk gagah. Tu pun podcast pun orang tak mau nak tengok dah. Dah jadi macam apa, lawak bodoh dah tengok 2 ekor tu bercakap dalam podcast. Hak yang lagi 2 ekor lagi tak tahu hilang pergi mana. Tak tahulah terkambuh kat tanah mana apa, aku pun tak tahu. Begitulah apa yang cuba mereka nak buat di negeri Perlis. Akhirnya 3 orang ni bakal menjadi seperti mana abang-abang mereka yang senior ni, yang duk jadilah ni lah kupang tembaga. Mampu pergi kat mereka, ala kulihat. Hak tu kita serah untuk Allah, bagi pendidikan rohaniah balik kepada mereka. Jadi mereka akan kenal lah apa yang mereka lakukan. Bukan sahaja merosakkan jemaah, malah mereka juga terlibat dalam nak menjahanamkan apa, kepimpinan untuk rakyat itu sendiri. Cikgu Syukri, jangan risau. Perjuangan sebagai ketua tu memang sentiasa diuji. Kami berterima kasih atas tanggungjawab yang telah anda lakukan. Dan insya-Allah Allah akan keluarkan apa yang telah anda lakukan setelah anda tidak lagi duduk di kursi yang ada. Begitulah dengan cerita yang berlaku ketika zaman pergolakan di Kedah satu masa dulu. Untuk pengetahuan kaki-kaki baru dalam dunia politik. Jadi yang tak payahlah nak buat sakit kepala. Benda ni tak ada apa pun. Dan akhirnya negeri kami Kedah dianugerahkan pemimpin yang mana pemimpin-pemimpin yang ada di negeri kami sekarang ni menjiwai watak rakyat, maka turun pada rakyat. Alhamdulillah, inilah kemanisan yang kita perolehi. Kepada 3 monyet-monyet tu, ingat ni, beware 24 jam CCTV rakyat. Maksud kata sentiasa melihat kalian. Bukan setakat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga malaikat yang berada mencatat perbuatan, malah rakyat sendiri melihat. Dan kamu ingat, abang-abang senior kamu sekarang ni jadi apa? Jadi macam orang gila. Dan kamu pun nanti ni bolehlah podcast sekali dengan mereka. InsyaAllah. Kalau kaya, kalau tak melingkup, kalau melingkup, ambil padan lah baby. Betul-betul anjing. PAP lah apa ni. Watak filem tu, skrip sama, tajuk beza. Ingat lu. Mana pi lah setan-setan ni.